beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Bowling padang ialah sukan ketepatan yang melibatkan cara menggolek bola berat sebelah atau dipanggil sebagai bol di atas permukaan rumput yang rata dan terawat untuk mendapatkannya sedekat mungkin dengan bola sasaran yang lebih kecil dipanggil sebagai jack. Jadi, apa itu bol dan apa itu jack? Jack ialah bola sasaran kecil yang digunakan dalam permainan bowling padang. Ia biasanya diperbuat daripada bahan sintetik keras dan berwarna putih atau kuning untuk memudahkan penglihatan. Pada permulaan setiap pusingan, jack dilontarkan ke hadapan dan semua bol akan digolekkan ke arahnya. Bol ialah bola khas yang digunakan oleh pemain. Tidak seperti bola biasa, bol mempunyai bentuk yang sedikit tidak simetri dengan sebelah yang lebih berat, menyebabkan pergerakannya melengkung apabila digolekkan. Bol diperbuat daripada bahan komposit yang tahan lasak dan terdapat dalam pelbagai saiz serta berat untuk disesuaikan dengan keselesaan pemain. Mat ialah tikas segi empat tepat yang diletakkan di atas permukaan green sebagai tempat pemain berdiri semasa melakukan lontaran. Semua bol mesti dilepaskan ketika sekurang-kurangnya satu kaki pemain berada di atas garis mat. Penggunaan mat memastikan setiap pemain memulakan lontaran dari kedudukan yang sama dan mengikut peraturan permainan. Akhir sekali, green ialah kawasan permainan bowling padang yang terdiri daripada permukaan rumput semula jadi atau rumput sintetik yang rata dan diselenggara dengan teliti. Permukaan ini dibahagikan kepada beberapa lorong yang dipanggil sebagai ring. Kualiti green sangat penting kerana ia mempengaruhi kelajuan dan arah pergerakan bol. Pertama sekali, pemain perlu melontarkan jack dari atas mat ke bahagian depan green dan jack mesti berhenti dalam jarak yang sah mengikut peraturan permainan. Kemudian, pemain akan berdiri di atas mat dan menggolekkan bol ke arah jack. Oleh kerana bol mempunyai bias iaitu sebelah lebih berat, pemain perlu menganggarkan laluan melengkung yang sesuai untuk menghampiri jack. Bowling padang dimain secara bergilir-gilir. Pemain atau pasukan bergilir-gilir menggolekkan bol sehingga semua bol yang diperuntukkan telah dimainkan. Bol boleh digunakan untuk menghampiri jack atau menolak bol lawan yang berada berhampiran jack. Setelah semua bol dimainkan, kedudukan setiap bol dinilai berdasarkan jaraknya daripada jack. Hanya pemain atau pasukan yang mempunyai bol paling hampir dengan jack berpeluang memperoleh mata. Satu pusingan permainan dipanggil end. Setelah sesuatu end selesai, permainan diteruskan dari hujung green yang bertentangan untuk end seterusnya. Permainan berakhir apabila jumlah end yang ditetapkan selesai atau apabila salah satu pemain atau pasukan mencapai jumlah mata yang ditetapkan. Pemain atau pasukan yang mengumpul mata tertinggi diisytiharkan sebagai pemenang. Kesimpulannya, bowling padang merupakan sukan yang menekankan ketepatan, strategi, fokus dan kemahiran mengawal lontaran untuk meletakkan bol sedekat mungkin dengan jack. Sukan ini sesuai dimainkan oleh semua peringkat umur kerana dapat memupuk disiplin, kesabaran, semangat kesukanan dan kerjasama berpasukan. Di Malaysia, bowling padang telah menunjukkan perkembangan yang positif dengan pelbagai kejayaan di peringkat antarabangsa. Diharapkan pada masa hadapan lebih ramai masyarakat, khususnya golongan muda akan mengenali dan melibatkan diri dalam sukan bowling padang agar sukan ini terus berkembang serta melahirkan lebih ramai atlet yang mampu mengharumkan nama negara di pesada dunia.